Assalamualaikum, selamat berpuasa, selamat berbuka puasa kepada semua sekali kan. So insyaAllah malam ni, malam Ramadan yang kedua, saya nak sharekan korang satu lampu raya yang sangat-sangat cantik ni. So dekat tangan saya ni sebenarnya ada 3, tapi saya tak tahu nak sharekan yang mana satu. Jadinya saya share lah 3-3 lah. So yang ini adalah firework. Okay, yang ini yang paling famous sekali, ramai orang gunakan, ramai orang beli firework ni. Tapi untuk edisi tahun 2026 ni, kita ada satu lampu raya yang sangat-sangat cantik tau. Korang tengok lampu raya kat tengah-tengah ni. Ini adalah, ada orang panggil dia sakura lamp, ada orang panggil dia bunga lah. Okay, lampu raya bunga. So yang ini adalah kunang-kunang, ada orang panggil dia adalah lampu raya kunang-kunang. So sangat-sangat cantik ketiga-tiga ni. Saya sampai tak tahu nak recommendkan korang yang mana satu. So jadinya macam ni lah. Untuk hari puasa yang kedua ni, saya nak recommendkan korang 3 lampu solar ni. 3 saya nak recommendkan dengan korang. Korang pergi dekat beg kuning saya, korang grab lah mana yang korang suka. Yang ini adalah version solar 100% solar. Nampak kat sini ada panel solar dia ni. Siang dia akan charge, malam dia akan hidup sendiri. Sebab itulah saya pegang sahaja dekat sini. Sebab apa? Sebab saya nak tutup dia punya panel solar ni supaya lampu dia hidup. Cantik kan? So yang ini kalau kau tanya saya berapa harga, korang pergi dekat dalam beg kuning saya, korang tengok berapa harga dia. Nanti korang grab lah mana satu yang korang suka. So, kalau saya ambil 3 semua sekali. So, selamat berpuasa semua. Selamat berbuka semua sekali. Okay, jumpa lagi saya dalam next video. So, saya Hairul. Assalamualaikum.